fish and chip, satu chicken. Dalam dia tak ada sayur bang, nak add on coleslaw. Tak dengar? Dalam dia tak ada sayur, nak add on coleslaw. Tak ya. 40 tu coleslaw. Nak asin boleh? Hey guys, Assalamualaikum. Syirah di sini guys. Terima satu Syirah. Ini adalah video yang dah lama aku nak buat. Sebenarnya fish and chip ni viral tahun lepas yang Dublin pula. Apa? Dubai bukan Dubai. Dekat Dublin yang viral dekat Kajang. Alah, lupanya kedai di sebelah ni je. Nasi Kandar Salman. Kesal Nasi Kandar Salman. Sunyi di kedai dia. Kita walaupun dah setahun kemudian masih lagi ramai orang beratur. Tandanya makanan dia sedap tau. Kita beli fish and chip dan juga dia punya chicken chop. Tapi fish and chip dia bagi 3 keping. Kira banyak RM13. Bismillah. Salutan dia sedap kan? Dia ada sedikit peppery original macam tu. Bukan nak tata sos dia. Dia rasa masam-masam, tangy flavour macam tu. Kita peras sikit lemon. Yes. Sumpah ringan lembut ni. Si dia tengok. Ya Allah. Benda yang aku boleh puji sekali dia punya fish and chip. Kau tengok. Dia punya tepung batter dia ni sangat-sangat nipis, crispy, light macam tu. Tak ada segedebuk besar macam-macam sekodok. Tak. Lepas tu rangup. Jadi sini nak makan panas-panas. Kau jangan beli, kau tutup, soggy dia nanti. Kau faham tak? Melawan muka alam. Sedap aku rasa. Dan ni guys, video sampai sini saja korek-korek je aku makan fish and chip dari Sodap ni. Dia punya lokasi dia betul-betul sebelah Nasi Kandar Salman. Makan. Apa sampai lembut.